Perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Muhammad Umar, guru yang bertugas ini hampir 31 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan, minggu ini adalah merupakan minggu yang terakhir saya berkhidmat di Sekolah Batu Rendam, iaitu pada 19 hari bulan Disember 2025. Jadi, sebelum saya mengundurkan diri dari sekolah ini, lebih dulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada, terutamanya kepada Tuan Guru Besar Tuan Syarudin bin Nasar, barisan pentadbir Cikgu Halim, Cikgu Azila, Cikgu Zambi, dan begitu juga Cikgu Azhar, walaupun Cikgu Azhar telah pencen award. Juga rakan-rakan guru, semualah guru-guru Sekolah Batu Rendam yang sepanjang saya berada di sini, sama ada yang dah lalu ataupun yang ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah atas kerjasama dan sokongan semasa saya berkhidmat di sini. Kerjasama tuan-tuan saya amat menghargai. Tak ada tuan siapa dah saya di sini. Jadi kedua juga saya ingin mohon maaf lah sekiranya ada segala kesalahan, tutur kata bahasa, usik-musik sepanjang saya bersama dengan cikgu-cikgu. Saya mohon maaf menyusun jari 10 dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mohon maaf banyak-banyak. Juga halal makan dan minum daripada cikgu-cikgu semua. Dan harapan saya, semoga Sekolah Batu Rendam menjadi sekolah yang disegani di dalam negeri Melaka. Juga tanpa kejayaan sekolah adalah kerjasama, sokongan dan komitmen dari cikgu-cikgu untuk kejayaan sekolah. Jadi setakat inilah saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya mengenali Cikgu Kamarudin, Cikgu Kamarudin walaupun dah nak bersara pada tahun 2025 ini, tapi masih lagi cergas membantu sekolah, mengangkat dan menjulang nama sekolah. Terima kasih Cikgu Kamarudin sekali lagi atas segala sumbangan, idea, pemikiran yang diberikan kepada Sekolah Kebangsaan Batu Rendam. Lupakan segala tanggungjawab yang berat mungkin yang kita dah lalui di sekolah ni. Semoga Cikgu Kamarudin begitu juga sama dalam keadaan sejahtera dan sihat menjalani kehidupan sebagai seorang pesara. Tetaplah kita bersilaturahim, di mana-mana kita akan bertukar sabarlah. Saja, terima kasih. Di kesempatan ini juga saya merakamkan ucapan terima kasih berbanyak-banyak kepada kedua-duanya kerana atas bakti yang telah dicurahkan selama berkhidmat di SK Batu Rendam. Kemudian banyaklah sentuhan kepada murid-murid yang telah dibimbing oleh mereka dan banyaklah murid-murid yang telah berjaya. Saya mengucapkan tahniah dan selamat melalui fasa baru kehidupan selepas persaraan nanti. Saya dari kelas UTM, saya minta maaf kalau saya ada salah. Saya kuajar dengan cikgu. Saya minta maaf, selamat bersara cikgu. Terima kasih ajar saya cikgu. Saya ucapkan selamat tinggal cikgu. Cikgu Kamarudin, kita minta maaf kalau kita orang buat salah ke, buat silap, buat cikgu marah. Aku cakap pula. Bye. Bye. Jumpa lagi cikgu. Bye.